Mari-mari kita santai mancing di kolam eksotik fishing, Batu Arang, Rawang Selangor. Saksikan di YouTube Fishing channel kita. Okay, kita belanja view sikit untuk kolam eksotik fishing park. View yang menarik di pagi hari, dekat pukul 8 di pagi hari. Ini agak menarik, kita belanja view dulu. Okay, so kita tengok sahabat kita, si Pualan. Umpan roti First cast of the day. Syung. Okay, kita letak situ. Kita baling ngam-ngam atas meja. Okey, cerita story pagi. Pagi kalau tengok jam ni pukul 7.10 minit. Ya, jujur lah. Baju uniform pun dah tukar. Kalau tengok dekat berada tepi, dia baling atas meja. Kenapa atas meja? Letak piup, terus strike. Inilah Batu Arang. Baru baling dah strike. Alright, alhamdulillah untuk hari ini, pagi Ahad. So kita story hari ini, sebelum kita balik, kita buat beberapa video. So selamat pagi semua. So hari ini saya untuk kata apa? Kita try umpan baru punya. Oi, sama umpan Sama umpan. Okey. Tapi kita tengok siapa yang ambil dulu. Okey. Dengan abang kita nak attack tempat yang sama. Kita tengok siapa yang strike. Alright. Kita main biji anggur. Main biji anggur. Okey. Okey. 3 2 1 go. Hu. Okay, ngam. Kita tengok siapa dulu? Apa si Puman? Dua-dua. Ternyata pelet. Ternyata pelet. Putus. Ke tahu. Tahu kot. Pasal ni mata besar, mata tebal. Tapi bukan apa, saya tak nak tarik ikan panjang dah lengur. Saya bagi adik. Okey, ngam. Tak, Terus dia ambil. orang kalah sentiasa ada alasan. Orang kalah sentiasa ada alasan. Okey, kita belanja adik video ni. Ya, ngam, kita layan. Kita layan. Tapi padu lah, jatuh tu. Oh, terambil. Dia belanja. Belanja. Direct pasir tu, bunyi set tu. Mata tebal. Itu yang kalau dia maknanya kena bagi tadi. Kita buat kali. Kali 80. Yang pasti kita tengok tengah strike. Yang ni saya nak baling atas meja. Kalau kita pergi kedai makan, kita makan atas meja kan. Ni umpan ni kita baling atas meja. Alright, Video dah non naik. stop, tengok Okey, video non stop Alright, ngam. Okey, saya Jalan. baling atas meja. Okey, 3 2 1 go. Alo, hancur. Tak apa, masih ada lagi. Technical issue. Alright. Okey, ni kita dia. belanja umpan. Ini Papa Danish. Papa Den dan Danish. Jadi gabungan Papa Danish. Yes. Okey, ini umpan dia Umpan dia prepare average 10 kilo. 10 kilo ngam. Yang pasti kita tengok pergi dia macam mana. Mancing. Okey. Yo, si ukur. Okey. 3 2 1 go. Cantik, ini kali cantik. Jatuh pun sama. Okey, kita tengok siapa dulu. Dia terus ambil kat sini lah. Dia 2-0. Saya ambil juga. Saya biar dulu sebenarnya. Yes. Double strike. Okey, Cun. Ni dia main. Double strike. Kita tengok sampai dulu. Sampai dulu pun ada juga.
pellet counter pun best. Pellet counter ni. Pellet counter dia jual biji dia, mana kita boleh baca fresh. Pellet counter. Tapi elok perak sikit ya. Kita tengok siapa dia sahut dulu. Danish lah. Awak si Puman buat apa si Puman? Awak buat apa ni? Awak buat apa? Dapat lambat, naik pun lambat. Aduh. Tak. Senior bagi kat junior dulu. Tak cukup kan sahur. Oh, tengok dia pergi lagi dah. Oh, tengok ah. Jauh lagi lah ikan awak. Awak gulung ke tak gulung? Tengok. Bukan pakai baju strike hari ni. Aduh. Tak. Sedap pun. Awak dah habis dah. Rekod awak dah habis dah. Dennis dah tapau. Dia makan dulu, dia naik dulu. Sini saya dah boleh tahan. Tak. Kita ambil sai haba-haba. Hari ni ternyata Wakil Rawang tak boleh pergi dengan Wakil Shah Alam. Oh, itu kalau ada main popper. Oh. Dia tengah apa ni? Saya bukan sama ya. So awak tak boleh titik lagi orang Shah Alam. Awak kena bagi some respect ke orang Shah Alam ah. Okey. Orang Shah Alam. Faithful. Orang Shah Alam ah. Sekarang ni menunjukkan pukul 7.32 pagi. Ya. Saya naik juara lah hari ni. Juara kita bagi. Sebab 2 orang memang nak juara. Tapi still ada juara. Juara kita Dennis je pagi ni Right. Terbaik. Kita belanja sikit. Inilah dia ikan orang Rawang Saiz pagi. Berapa kilo Berapa kilo? Ni. 7. Dalam okey 7. 7 Dia punya panjang ni pergi. Tengok orang jiwa kacau. Alright. Terbaik. So pemenang dia ialah Dennis. Ikan tengah main bowling kat sana. So kita dah nak balik dah. So nak balik ni kita ucapkan selamat tinggal kepada sahabat Papa Danish. Danish. Okey, Papa Danish. Alright, jumpa lagi. So kalau ikutkan poly rod ni 24 kaki. So kita cuba pagi ni di kolam Batu Arang. Mungkin orang kata apa? Tengok dia punya main kat sana. Kita nak try dia punya poly rod. Dia punya pergi tu macam mana. Kasar tali dia. Dia pasal dia tak ada mesin kan? Oh. Dia tak ada mesin. Dia tak ada free kan? Dia punya 120 pound untuk main line. Tak patah. Wah ni kita tengok dalam video yang kilo Oh, kita tengok dia punya panjang tu macam mana. Kita tengok 25 kaki. Tarik Tarik. Tengok. Dia dah mula dah longgok dah. Tapi jauh peraya Kita nak tengok height bait. Height bait hari ni 25 kaki. Sifu try. Rasa tak berat. Ni China selalu pakai. Sebelah tangan boleh handle lah. Oh. 25 je ni. Belum kena ikan lah. Cantik. Oh. Okey, si Puman. Alright. Kena tahan macam tu je. Kena tahan macam tu dah. Oh. Woo. Gila awak. Patut 1000 ke awak. Buat apa bang? Bang buat apa bang? Oh, mau cuti lah. Bang buat apa bang? Mau MC. Mengah bang, jangan tolong Jangan siapa tolong, biarkan dia seorang. Jangan tolong dia. Jangan tolong, melengkung.
Melengkung cakap kau. Tapi kau nak bang main ni bang. Dah biasa main mesin kan? Hmm. Main ni kan? Oi, melengkung. 25 kaki. Tengok kan? Abang belakang sikit. Berpeluh bang. Habis tenaga batin. Alright, naik. Main lagi, kita main lagi. Main lagi. Abang kena Alil next, Alil next. Mau bet. Alil next. Okey, kita bagi rasuah dulu. Kita main polo ride. Ready. Alil. Depan sikit. Pasang kuda-kuda. Keluar semua ilmu-ilmu yang ada tu. Jaga belakang ah. Jaga belakang. Belakang, singki. Okey, belakang, jaga belakang. Ayo belakang. Okey, nampak. Jadi. Bismillah. Okey, cun. Tahan. Okey, ni mesti ada saiz ni. Ui. Okey, cun, standby. Ya. Oh, tarik. Kuda. Tarik. Ayo, boy. Ayo, yo. Naik atas. Belakang terus. Naik belakang. Come on. Oh, dia punya main dia lain macam. Oh, kuda-kuda. Oh. Pacak dia lain macam. Sama je layan macam dia orang. Kalau bagi dia pilih. Jangan tolong dia. Okey, dia mula bang. Lepas tu dah dapat tune kan? Huh. Abang gentar lutut. Okey, cun. Mendarat coming. Oh, dia speed balik. Okey. Oh. Ini. Tengok kalau macam puyuh je pakai. Dia naik besar mana? Besar. Kepala dia ha. Tu dia. Patah pinggang. Nak gambar dengan polyblock boleh. Ni proses pemasangan pellet dekat mata poly rod. Okey, bang. Alright. Okey. 1, 2, 3. Okey, cun. Okey, jom. Iya. Okey, ini kalilah. Kita main celah-celah. Ho. Lain. Macam nak terberak Nanya kau kita nanya. Poly rod 25 kaki. Ni dia penangan dia. Tengok ni kawan kita ni. Poly rod. Alright. Tu dia. Poly rod 25 kaki. Tu dia. Tarik urat pinggang tu. Gila. Keluar Pulau Jantan Oh, minta nyawa Okay, bismillahirrahmanirrahim. So pagi ni kita bersama Sifu Exotic Fishing Park. Dia orang kata apa? Pakar segala pakar. So hari ni kita nak cuba sesuatu yang baru bagi saya, iaitu poly rod bersama abang otak kita. So kita nak review sikit macam mana cara guna pakai dan juga capacity apa yang dinamakan poly rod. Okey, kita review sikit Okey bang. So bagi penerangan sikit, serba sedikit tentang kita punya poly rod, model dia, panjang dia,
dan juga kapasiti untuk berapa kg ikan yang kita biasa naikkan untuk kapasiti rod. Okey, ini poly rod buatan China lah, standard lah. Okey, dia menggunakan carbon. Rod carbon. Tak poly carbon lah, carbon rod. Panjang 24 kaki. Yang panjang dia 24 kaki. Kemampuan dia ikan 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. Lebih 20 kilo tak mampu. Tak mampu lagi. Tak mampu. Kita pun tak mampu. So penggunaan dia punya perambut mesti nak pakai 120 pound. 120 pound. Tangsi hingga ke 150 pound. Oh. Dahsyat lah. So kita belanja sikit ikan-ikan hari ni. Siapa yang berminat nak merasa you punya tarikan yang padu, kita lari sikit daripada spek dari segi BC, casting, bottom kita ini, kita reality pakai poly rod. No drag. Dia punya minta nyawa babe. Okey, kita tengok mata dia. Okey, dia punya perambut ni 100, bukan perambut lah, direct mail line 150 pound tangsi. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak bang untuk pengosian pada hari ini. Terima kasih juga mengunjungi kolam Batu Arang Atletik. Insya-Allah untuk tengok di sana, sedang menunggu. Menunggu anda. Mari. Saya faham bahasa dia suruh anda datang untuk tak kumpau pada hari ini. Datang pasti tak kumpau. View yang menarik. Sekarang ni sekitar pukul 9 pagi. Di mana kita tengok depan sana dia tengah main popping dan sebagainya. Memang sini tak kumpau. Kalau kumpau juga jual lah joran. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ngampai Yaza tarik. Dia punya owner sendiri belanja kita hari ni. Method cara guna pakai untuk poly rod. Dia punya main. Lain macam permainan dia. Malam ni mesti mimpi ni. Surrender. Ada skill okey. Minta nyawa. Tiba, minta nyawa. Saya tak berani lah. Padu. Kita belanja view yang menarik. Sangat-sangat menarik. Diikuti dengan skill yang menarik juga. Daripada kita punya owner sendiri belanja kita hari ni. Terbaik. Celah-celah. Sempit ni. Tak apa, saya pegang dia punya tali. Okey. Okey, cun. Kalau kat padangan ni bang. Mana? Dia punya free space. Jadi kalau hari biasa saya main padangan ni. Padangan ni kita boleh gunakan. Boleh gunakan. Hari ini dia untuk rakan sahabat semua, setakat ini sajalah video untuk hari ini. Kita akan cut video beberapa yang menarik untuk disaksikan untuk perkongsian di Exotic Fishing Park. So semoga kita berjumpa lagi. Saya bersama sahabat-sahabat saya kat belakang. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih pada tontonan. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Assalamualaikum.